Sebab I think if you know, I did one movie called Goat Tahu. with Vijay. Untuk dapat tu, saya fly pergi India. I find out information mana shooting location. I berdiri dekat tempat tu kat luar, tunggu bagi director keluar. Okay. Saya pelakon kat Malaysia, boleh tak? No joke. You memang pergi Yes. YOLO? Solo. Pergi, cuba, jom, let's try. Okay. Komando habis. Okay. Ada certain times I berdiri bawah hujan. Memang macam filem lah. Tapi benda tu semua saya tak rasa apa-apa sebab ini yang I nak. Passion. This is what I want. Last jadi kan. Yelah. Tapi sebelum Goat ni 5 filem sebelum tu I dah cuba dah. I dah start dah. Cuba untuk berlakon dengan Vijay sebab dia sebab filem pertama saya dengan dia. So bila I nak masuk balik tu I nak masuk balik dengan dia. Okay. Sebab I value that lah. Kalau I nak masuk balik Hollywood, I nak masuk melalui dia. Okay. So maybe Allah tahu saya jujur. Betul. So saya dapat watak tu, saya dapat jumpa dengan dia.